korang, aku dah balik daripada ni korang. Macam biasa tadi aku kan cakap korang aku pergi beli baju raya. Baju raya apa yang aku beli? Jom ni. Jadi ni baju raya. Korang cuba teka aku beli warna apa baju raya. Korang tahu tak? Okay, aku beli warna, tada, tengok korang, cantik tak design dia? Design ke corak entah? Corak kot, bukan design. Tada, nampak? Design dia, design pula, corak dia macam mana korang tengok kan? Bagi korang cantik tak? Belakang macam ni. Dan ini kain dia. Kain dia kosong je korang. Tengok. Cuba korang tengok. Macam ni tau. Kosong je. Sebenarnya aku nak beli warna apa tu, warna mint green kan. Tapi tak ada korang sebab tak cantik warna dia. Jadi aku beli yang tu. Aku bukan beli baju je, aku beli tudung sekali. Tengok tudung warna apa, jom. Sama juga warna. Dia seakan macam krim gitu. Ada corak bling-bling. Tak nak kalah ya aku nak pakai bling-bling semua. Sorry korang, aku tak record tadi sebab pening gila pilih baju raya. Lepas tu macam dah lah lama pilih sampai sekarang pun apa dah kan. Kalau kau tengok. Okay, korang, jadi aku akan cuba baju raya ni. Korang, jadinya inilah hasil aku punya baju raya dan juga tudung baju. Tapi mesti korang macam ni, kenapa semua manik-manik dah lah? Tudung manik, tudung, baju. Cuba korang komen kat bawah kalau korang rasa cantik. Okay korang, sampai sini saja video baru aku. Thanks for watching. Kita jumpa pada hari seterusnya pula.